hari Sabtu dah, bukan hari Jumaat dah. Okey lah, ada preparation sikit satu hari untuk kita semua ayah-ayah kan. So ni aku tengah buah minyak dekat Juru Penang. Ni on the way nak pergi balik Langkawi lah. Tengah bini aku kat belakang tu lah. Dia pun tengah prepare benda dah. Okay, perjalanan aku nak pergi sana ni memang masa dalam 2 jam macam tu lah. So jalan ni tak apa dah nak jam. Kendaraan tak ada sangat dah. Sebab lagipun aku rasa orang balik hari Khamis tu pun dah ramai dah. Ni tinggal sikit baki je nak balik kampung ni. Lagipun dekat belah utara ni tak adalah jam sangat. Okay, ni pun dah sampai dah dekat Penang. Penang pula. Sampai dah kat Kuala Polis. Kuala Polis semua jalan clear. Tak ada ramai sangat orang. Tak ada jam dah. Okay lah ni. Suasana pun tenang ya. Ni aku dekat JT dah ni. On the way nak naik ferry dah. Nampak tengah sembang lagi. Dia fikir apa benda lah dalam otak. Tengah mak bini lu. Okay. Keadaan JT pun nampak lengang je. Tak ada orang sangat. JT pun free. Tak main orang. Boleh dah ni. Aku pula yang tidur dulu lah atas ferry ni. Letih sangat. Naik pontor tadi 2 jam lama kot. Sebelum tu ni aku layan slow-mo kampung dulu. Layan dulu. Dan layan slow-mo aku belanja sikit lah suara aku. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Okay dah cukup. Dah sampai dah pulang Langkawi. Ya tu dia. Balik kampung lah. Aku pun dah sampai dah dekat rumah ni. Suasana kampung. Ni suasana rumah aku. Kampung aku. Syurgaku. Purple tu motor one aku. Belakang ni barulah rumah aku. Zoom sikit. Dia sampai dah. Inilah rumah orang tua aku. Okay lah, sampai kat sini saja. Bye.